Mahkamah Timbang Tara Sukan (CAS) telah mengumumkan keputusan rasmi berkaitan rayuan 7 pemain naturalisasi dan Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) terhadap hukuman yang dikenakan oleh FIFA sebelum ini. Dalam keputusan tersebut, rayuan pihak pemain telah diterima sebahagiannya, manakala rayuan FAM ditolak sepenuhnya oleh panel penilai di Lausanne. Isu ini bermula pada tahun 2025 apabila FAM mendekati 7 pemain tersebut untuk proses naturalisasi bagi mewakili pasukan kebangsaan. Walau bagaimanapun, Jawatan Kuasa Disiplin FIFA mendapati berlaku pemalsuan dokumen dalam proses kelayakan tersebut memandangkan pemain-pemain terlibat tidak mempunyai sebarang kaitan sah dengan Malaysia. Rentetan itu, FIFA telah menjatuhkan hukuman denda yang besar kepada FAM serta penggantungan aktiviti bola sepak kepada para pemain. Menerusi keputusan terbaru CAS pada 5 Mac 2026, hukuman penggantungan 12 bulan ke atas 7 pemain tersebut dikekalkan tetapi skopnya telah dipindah. Berdasarkan artikel 22 Kod Disiplin FIFA, pemain kini hanya dilarang daripada menyertai perlawanan rasmi dan dibenarkan untuk terus menjalani latihan bersama kelab masing-masing. Tempoh penggantungan ini turut mengambil kira kredit masa yang telah dijalani oleh pemain sejak September tahun lalu. Sebaliknya, kedudukan FAM dilihat lebih mencabar apabila rayuan untuk mengurangkan denda telah ditolak. CAS memutuskan bahawa denda sebanyak 350,000 franc Swiss, 1.8 juta ringgit, adalah wajar dan berkadar dengan kesalahan yang dilakukan. Walaupun FAM mengakui wujudnya kelemahan institusi dalam pengurusan dokumen tersebut, panel CAS tetap menganggap tanggungjawab atas penipuan kelayakan itu perlu dipikul sepenuhnya oleh badan induk tersebut. Keputusan ini merupakan keputusan operasi dan alasan terperinci, grounds, akan dikeluarkan secara bertulis oleh CAS dalam masa terdekat. Buat masa ini, fokus kini beralih kepada bagaimana FAM dan pemain-pemain terlibat menguruskan tempoh penggantungan perlawanan yang baru sahaja bermula secara rasmi.